Dah. Jom kita mula, boleh? Okey, jom. So, hari ni kita masak gulai ayam. Senang je. Yang penting ikut kita punya resepi. Dalam resepi kita orang ni, mesti ada susu good day. Sebab apa kena guna susu good day ni? Apa tu? Banyak khasiat. Ada protein, ada kalsium, B2, B4, macam-macam. Dan dia ni tak ada bahan pengawet. Okey dah, jom. Sambil kita bertanya-tanya, kita berbual-bual, kita boleh startkan kerja kita. Ima dengan Pak Hasan tu tolong panaskan kuali. Boleh. Saya tengah memanaskan ni. Ya. Senang je Pak Hasan, lepas ni dah boleh buat sendiri. Nak masak ni senang je Pak Hasan. Ya. Kita punya resepi ni Pak Hasan jangan lupa. Boleh. Untunglah kau ngajar Pak Azam macam ni. Kan? Kalau tak... Betul korang ni, ya? Ya, memang baik. Lepas tu bukan baik je tau. Cantik. Okey, kita buat apa, Kak? Panaskan je tu dulu. Nanti sebab nak blender benda ni semua ni. Pak Hasan nak tanyalah. Orang rumah Pak Hasan memang suka mengidam-ngidam apa semua tu. Selain daripada lauk ni, apa lagi dia suka? Macam-macam dahnya. Ya. Mempelah muda lah. Ni, itu hari. Kau tahu? Pukul 3 pagi dimintanya nasi lemak. Pelik-pelik. Kelang kabut aku mencarinya. Elok-elok habis makan nasi lemak. Sarapan dimintanya burger benjo. Ya Pelik pula. betul. Mempelam. Ini macam pelik ya, Kak. Tantang mengandung kot isi Pak Hasan. Berapa umurnya? Taklah kot. Umur pun lebih kurang umur aku je. Ada saja nak manja-manja kata orang tu kan. Seronok dia tengok aku ke hulu ke hilir mencari barang apa yang rendah tu. Nak manja-manja nak sayang gitu. Yelah, dengan siapa lagi dia nak manja? Dengan Pak Hasan lah, kan? Siapa lagi kan? Kita nak manja-manja boleh tak? Kau ni magaklah kot. Tak balik rumah. Iman ni mencuba pula dia. Tak apalah Pak Hasan. Bila Pak Hasan layan-layan isteri tu, rezeki Pak Hasan pun melimpah ruah tu tak Pak Hasan? Amin. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Macam itulah. Nampaklah jadi suami tu beriman. Nampak. Dia bila dia dah hancur, dah sebati semua, baru kita boleh tumis. Apa? Nanti dulu Abang Hasan. Tengok dah hancur dah. Tengok okey. Itu. Ma, minyak dah panas dah, Ma? Dah rasanya, Kakak. Ni boleh tuangkan dalam kuali tu. Perlahan ya, masalah abang kau. Abang pun boleh. Mestilah boleh. Masukkan ni sekali, Ma. Mana? Okey. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Senang je, Pak Hasan. Sedapnya bau nampak tak bau dia naik tu. Sekali je kita tunjuk resepi ni, Pak Hasan dah boleh buat dah lain kali ni. Okey dah. Lepas tu, ni bahan-bahan ni semua curahkan je dalam tu. Okey. Ni namanya rempah gulai. Bukan rempah kari ya. Masukkan je. Masuk je ya. Semua sekali ya, Kakak? Semua. Campur je. Senang, benda ni senang. Kan Betul Pak Hasan boleh ingat kan Pak Hasan? Boleh, sangat. Senang aja ni. Sabar ya. Buat tenang. Lepas ni kalau isteri Pak Hasan ngidam-ngidam, dah boleh buat sendirilah. Kan? Ingatlah, Tok Imah dengan Tuyah dah ajar tu, mana boleh lupa kan? Ingat dalam kepala je, tak boleh apa-apa. Tak payah. Muda lagi lah tu maknanya. Ni taruhkan santan ni. Santan ya. Kacau-kacaukan sekali. Gitu. Senangnya. Ni yang paling penting ni. Ya, apa Kak? Kalau tak ada ni, tak sedaplah gulai ayam kita. Mananya? Ni apa ni Pak Hasan? Ini susu good day. Pandai Pak Hasan. Bijak kan Pak Hasan kan? Bijak takkan, tak bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gaulkan dia. Ya. Dah agak-agak naik dah tak bau dia? panas. Nampak lebih creamy? Dah okey tak tu? Tengok sini biar jengahkan sikit. Kakak kena jengah, Kak. Okey, boleh. Boleh. Ya, boleh. Okey, dah kan? Okey, ni nak kasih kentang ni biar empuk dulu. Masukkan kentang. Okey. Masukkan kentang ni. Saja je. Sekali ngacau Abang Hasan, apa salahnya? Tu. Buat. Kan? Kita gaul lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap ni. Okey. Dah. Bau dah Ni. Masukkan ayam. Nama pun gulai ayam. Kenalah ada ayam. Ayamnya masuk dah sekarang dah. Boleh? Kalau tunggu besok, habis dah. Kan? Tak jadi gula ayam ni. Tahan ya. Tu nampak tak? Okey, bagus. Kan mudah tu, Pak San. Iyalah. depan Semudah ni. ABC kata orang tu kan. Okey. Okey. Kita tunggu dia masak je, Kak. Tunggu dia masak, lepas tu dah okey dah tu. Okey. Sekejap lagi kita buat dessert.